Semata-mata besyik. Yang tu support besyik. Yang ni adik dia. Hai and Assalamualaikum korang. So, hari ni apa kita nak buat dengan Ziza Z? Hari ni plan dia, I nak keluar dengan I punya member lama I. Sekolah menengah. Sebab I nak jadikan ni satu momen dengan diorang. Sebab I rindu diorang so much. So, before that, I punya plan, I kena hantar adik I datang medical check up first. So sekarang ni I tengah bagi dia duduk dekat klinik untuk tunggu turn dia buat medical check up. So after dia settle, barulah kita pergi jumpa I punya member. And tengoklah kita orang nak buat aktiviti apa. Mungkin makan-makan. Well, kita kan girl tak lari daripada makan makanan viral. Betul tak? So, let's go guys. Bye. Nak menyebut je. Baik. Nanti nak masuk YouTube. Okay. Boleh. Nak masuk Ziza Z. Nak yang apa? Record. Guys, kat sini ada menu banana pudding. Ceritanya nak ni satu. Lepas tu tambah dengan ni satu. Tak apa, ramai kan? Okey ke? Boleh ke? Apa tak bawa duit sana? Aku tanya dia kata dia bawa. Apa buku ni? Tak tahu yang ni. Dah rakam dah. Biarin. Review ke chatting? Ti review tapi cara dia. Tak nampak? Dekatkan macam ni. Okay, inilah menu-menu dia korang. Dan kita orang order macam orang gila. Sebentar lagi dah akan datang. Orang belakang ni malu. Ini datang jauh-jauh. Semata-mata besyik. Yang tu support besyik. Yang ni adik dia. Ni video tau. Saya lebih gemar kepada video. Nak interview sikit hari ni. Boleh? Apakah hal lah? Nak tanya pun tak tahu nak tanya apa. Tak tahu lah, ada idea nak bagi aku buat Q&A ke apa-apa ke. Okay, by the way, dia orang single. Yang tu tak boleh. Yang tu kakak dia marah sekejap lagi. So kalau ada kata minat ke apa, boleh je contact ataupun tak ada lah, dia credit lah, dia tak kisah. Cik, dan tu. Bunyi dia siapa dia nak sembang. Test. Sebenarnya kan kita orang ni penakut. So this is first time kita orang keluar macam ni. Dan kita orang open buat video macam ni walaupun kita orang malu. Yeah. But demi you guys, I try my best. Tema kita orang hari ni adalah dark brown dengan baby blue. Tapi dia seorang-seorang sesat dark blue. I shout for it. Bye.
Kamu di tengah-tengah. Ya. Ya Allah. Baiklah, kat mana dah tak bagus. Water. Bukan. Itulah tanya tadi nak buat tajuk apa, ada apa-apa boleh je buat. Nanti kamu tak guna. Right. So, hari tu kita pakai shower plastik kan. Kalau dia pakai shower ni. Sekejap, aku tunggu pakai mic lah. Saya dengar bunyi bising. Tapi mic pun bateri tak banyak. Tak apalah, boleh je. Kan tak nak buat Saja untuk Iso bukan Tesla baru dah boleh cat. Buat Iso bukan Tesla baru dah boleh cat. Okay guys. ni yang bunyi air. Makanan dah sampai. Ni rasa ni. Kamu nak ambil gambar boleh? Jangan makan ni. Macam mana? Tahu tak? Dia tengok Syaz tak? Dia tengok Syaz tak? Dah. Macam mana tak? Okay dah, ambil balik. Thank you, your order guys. Tak bisa. Kat situ. Hati dengan nampak kamu. Tak apalah. Dah. Tadi dah nampak dah buku aku sepanjang masa. Okey apa? Mungkin nanti yang lagi satu tu nak letak mana saya tak tahu. Kamu punya hari nak letak mana? Ada lagi satu gitu. Nampak? Makanan ada lagi satu lagi nak letak mana? Kan ada order lagi satu. Apa yang tak ada? Dia tak dengar. Dah. Aku memang ambil benda je orang. Apa? Aku pun. Tak apa lagi nak tambah order kita tambah kan nak bawa balik ke. Panas lah. Nanti buah. Boleh tak? Buah sikit. Dia panas je. Dia jaga panas. Tapi betul tu buah tak apa. Nak ambil tu. Tu je kan. Ya, ambil je, tak apa. Lah. Dalam dia. Ada tofu. Kemudian ada daging. Ya, di sini lah hidup. Konten kereta guys. Ada cendawan. Dah layan dulu. Tak nampak lah. Saya beri demi makanan.